Okey, sekarang ni dekat belakang Wani ni adalah van VVIP. Nak tengok dalaman dia macam mana? Jom ikut Wani kita tengok dalaman dia, okey? Wah, sangat-sangat best, sangat-sangat selesa. Dia berbeza dengan VIP dan VVIP tau. VVIP dia ada tempat duduk seorang. Dia tak perlu kacau orang dah macam tadi. Macam tadi dia bergabung. Ni dok, dia asing. Tengok. Mari kita tengok close up depan sikit. Nampak tak? Tempat letak seat, letak ayat orang kata. Dia tak kacau orang. Katakan. Okey. Hampa boleh tengok ni kita punya material dia macam mana. Sangat-sangat best. Sangat-sangat selesa. Jadi tak perlu berebut. Hampa boleh letak cup minum hampa sendiri dekat sini. Dan ruang pun untuk kaki pun sangat-sangat besar. Jadi sangat-sangat selesa dan hampa boleh tengoklah kita punya seat-seat dekat belakang. Sangat-sangat puas hati. Jadi yang ni untuk 10 seat. Okey, kalau hampa pergi 9 orang, 5 orang nak request untuk van VVIP ni, boleh saja, tak ada masalah. Okey. Jadi kalau hampa bawa mak ayah ke kan, yang mana yang sakit lutut, yang tak larat nak langkah, hampa boleh pegang ni. Kita pun ada tempat pemegang dia. Alright, ni boleh karuk juga dekat sini. TV bahagian depan pun ada, bahagian belakang pun ada. Dan kita punya sound pun sangat-sangat selesa dengar lah. Kalau nak slow pun boleh bagi tahu. Dan kita punya aircon, boleh tengok kita punya aircon, kita punya dekor dekat atas kepala kan. Sangat-sangat bagus. Jangan risau. So tak ada masalah panas ke apa semua kan. Okey, hampa boleh adjust daripada sini. Jangan risau. Okey, kita tengok bahagian dekat belakang pula macam mana. Jom. Kalau hampa boleh tengok, ni duduk bahagian belakang. Okey, depan ada 2 seat. Sangat-sangat selesa. Jadi, hampa kenalah utama dekat mak ayah hampa. Bagi mak ayah duduk depan ataupun tok dengan tok wan duduk depan. Hampa cucu-cucu ni, anak-anak pergi duduk belakang. Tapi jangan risau, bila hampa duduk belakang pun sangat-sangat selesa ni. Sangat-sangat selesa. Luas hampa nak letak barang pun lagi pun boleh, tak ada masalah. Dan kita punya dekat lampu dekat belakang tu pun boleh disco orang kata kan. Sambil buka lagu derah-derah, dudang-dudang. Sinilah. Dia punya dekor ni kita tak crowded yang untuk sakit mata ke apa ke. Jangan risau. Sangat-sangat sesuai untuk family dengan kawan-kawan. Okey, kita punya ni ada 2 depan, 3 belakang dan 4 belakang. Okey.